Okay, aku nak tunjuk something benda lain pula. Korang nampak kat sini? Korang nampak tak? Ini cara yang tegur selalu. Mesti korang kena. Aku ada satu benda nak tunjuk korang. Kita dapat barang baik ni. Ini ialah scratch remover daripada PJ. Okay, kalau korang beli ni, korang akan dapat scratch remover satu benda ni. Lepas tu korang akan dapat sekali dengan sponge tau. Dapat sponge, lepas tu korang akan dapat sekali dengan microfiber punya cloth. Kita pakai kita punya sendiri lah microfiber cloth. Kalau korang ada, korang pakai dulu. Okay? Lepas tu, sekarang ni cara nak guna dia macam mana? Kita ambil benda ni. Korang make sure goncang dulu. Lepas tu korang buka ni. Goncang lepas tu buka. Dia akan keluar macam krim punya liquid oil. Agak banyak juga lah. Ini nak beritahu korang sebab kalau korang tengok kat sini permukaan dia banyak juga lah. Okay. Nak masuk celah-celah ni bukan biasa-biasa lah. So apa korang kena buat? Korang gosok je. Gosok. Sekejap benda ni. Benda ni akan hilang dalam masa sekejap saja. Make sure korang ambil benda ni. Korang sentar. Ambil kat celah-celah ni korang ambil. Gosok Lepas tu kita ambil kain microfiber pula. Okay, kita lap permukaan ni. Settle. Nampak? Tadi korang nampak cara dia teruk kat atas ni kan? Dalam ni pun korang tak nampak kan? Dah settle masalah. Tetapi, kalau kata ada lagi, buat lagi sekali. Macam tu cara dia. So, kalau korang nak beli, ambillah scratch remover. Settle masalah.